Ia berbau sedap. Untuk hari Rabu. Dan pasti bukan dari zombie. Ia berbau seperti makanan. Oh, stik segar. tidak. Cut dahulu. Itu menakjubkan. Hori! Ayo! Daging mentah? Tidak mungkin. Jom tidur. Wah! Oke, itu lebih baik. Oh tidak! Kita telah ditangkap! Oh, zombie suka daging. Sangat-sangat bagus. Memang. Cukuplah, zombie. Cukup! Ia sangat sedap. Saya tak boleh berhenti. Tunggu sekejap. Jangan makan. Semua daging disalut dengan air liur zombie. Ia sangat menjijikkan. Saya langsung tak nak mencubanya. Saya siapa? Memotong sepotong dan... Biarkan saya pergi. Itu sangat sedap. Dia? Saya, Kulit elektrik. all grade A. Sir, your Dorian gas name. Anda tahu... Boleh. Hah? Apa ini? Mari kita lakukan ini. Masa daging. Sedap. member. Mari tambah sedikit garam. Dan... Saya ada stik yang lazat sekarang. garam. Dan mencari hati saya. Ambil gigitan. Lazat. Buka. Makan. Oke. Oops. Bersama. Telah cantik. Dah lama saya tak ada. Oh ya, saya kena jilat. Saya mau. Zombie menggigit saya Anda juga. datang? Apa kabar? Oh, aduh. Biar saya coba sedikit krim. Itu saja. Jumpa di tempat serahan. Teruskan sebenarnya. Oh, perut saya! Jauhkan dari... Rasanya sedap. Oh, lidah saya sangat... Oh tidak. Vampire. Ayo. Hei, pencuci. Zombie. Bau busuk dari kek. Saya tidak suka manisan. Saya mau... zombie. Beri saya kek itu. Oh, terima kasih. Kamu sangat baik. Terima kasih, Vampire. Saya tidak akan lupakan. Pelangi itu sangat manis. Kek itu malah lebih hebat lagi. Tetapi, Apa pendapat saya? Di mana mereka? Ha! Di sini. Tidak. Pusingkan ia. Ya. Aduh. Ya, bagus. Selamat. Oh, lihat saja kamu. Piu sangat menjijikkan. Zombie, saya selesai. Hooray! Saya suka. Oh, saya boleh selesaikan apa-apa masalah sekarang. Satu impian jadi kenyataan. Saya benar-benar Sangat suka. Apa itu? Adakah ini... Menjijikkan. Tidak menjijikkan langsung. Tunggu. Berapa 2 tambah 2? Jawapannya ialah... Saya tahu. 5. Hooray. Lihat betapa bijaknya saya. Ini jawaban yang salah. bagaimana begitu? Tidak. Ke-8. Tunggu. Bagaimana? Hei! Sentry. Aduh. Yuhu. Zombie. Adakah kamu gembira tentangnya? Makanan anjing. Baiklah. Mari kita lihat. Oh, tidak. Ya, bernasib baik. Hore! Saya juga! Oh, tidak. Saya tidak suka makanan anjing langsung. Bila... Mula...
Apa hukuman ini? Saya akan menjilat satu yang kecil saja. Oh, tidak. Saya telah ubah fikiran. Saya perlunya jangkit mulut saya. Selesai. Bones, kita kena jilat semua benda. Saya akan tangkap makanan ini dengan mulut saya. Oh, apa ini? Nasib malang. Saya akan tuangkan makanan ini ke dalam mangkuk dan basuh dengan sedikit susu. Mari kita campur bersama. Ia akan menjadi lazat. Sarapan pagi yang baik. Anda tahu tak? Sebenarnya, lihat ini. Hei, Tidak. ada Ya, Tuhan. Ray. Oh, ini mie. Saya nak cuba. Oh, sayang sekali. Saya hawe. Berikan kepada saya segera. Saya yang pertama. Mari kita lihat jika ia bagus atau buruk. Oh, wow. Hebat. Dan ia sangat-sangat... Oh, Tuhan. Oh, tidak. Tidak, terima kasih. Saya sudah berubah fikiran. Bagus. Rabu. Awak akan suka. Mungkin. Oh ya, mie kegemaran saya. Mari kita gali lebih. Rabu. Hebat. Oh, apa yang sedang berlaku? Berikan kepada saya. Wah. Terima kasih, kawan. Selamatkan saya. Apa kabar kawan-kawan awak? Aduh. Oh, sangat saya. Ianya. Apa-apa? Apa ada di dalam? Saya tidak tahu apa. Kentang goreng. Ya, saya bertuah. Saya gembira dengan jagung saya. Sos mana yang patut saya pilih? Sos tomato sudah memadai. Kentang goreng dan sos tomato itu gabungan yang sedap. Tunggu. Kamu sudah cukup. Sekarang giliran saya. Boom! Oh, saya nampak seperti Pontianak. Roar! Sangat lucu. Ini sangat bagus. Zombie, awak buat sebaliknya. Saya tak nak jilat ia. Oh, tidak. Tetapi, Saya ada apa-apa. Baiklah, sepatutnya saya kelaparan, tetapi saya tidak mau. Tunggu, itu. Ia dalam tekak saya. Ia tersekat. Terima kasih, Pontianak. Ya Tuhan, saya perlukan serbet untuk bersihkan air liur awak. Ya Allah. Oh, itu bagus. Apa yang kamu lakukan? Saya nak muntah. Ini milik siapa? Saya punya. Bagus. Baiklah, saya kena makan limau. Aduh. Saya lebih suka minum. Baiklah, taring saya memang membantu saya di sini. Perah jus segar daripadanya. Jus saya terlalu masam. Ayo, vampire, kamu boleh lakukannya. Kami percaya padamu. Luku. Dan itu di mana-mana. Biar saya uji Wow! Penghantar barang datang kepada saya. Saya akan jumpa Anda sekarang. Hello! Selamat petang. inilah pesanan Anda. Terima kasih. Hebat. Baiklah, saya terima bungkusan dengan semua yang saya perlukan untuk bilik ini. Wow, ia agak berat. Aduh.
Saya perlukan beberapa papan kayu. Dan... Wow! Saya jatuh ke dalam kotak. Kawan, saya okey. Saya ada satu palet kayu keseluruhannya di sini. Hebat. Dan ada gerudi. Oh, itu dia. Tapi sekali lagi, baiklah. Jom kita mulakan. Ya, teruskan. Sempurna. Nampak sempurna. Teruskan. Sangat menarik. Saya hanya perlu membaiki katil yang rosak. Lihat apa yang saya buat. Saya juga boleh buat bilik seperti ini. Tetapi dengan beberapa benda emas. Ini penghantaran. Ada sedikit perkara tentang saya. Ini saya urusan like share kan. Baiklah. Mari kita mula membuat perjalanan saya yang sempurna. Lihat beruang Luar ini. biasa. Baiklah. Perhentian terakhir. Jom pergi. Butiran. Baiklah, Cik. Periksa bilik anda. Sempurna. Ya, ia lebih baik begini. Terima kasih semua. Selamat tinggal. Baik, bagaimana dengan bilik baru saya? Ia begitu kosong di sini. Saya memang perlu tambah sesuatu pada hiasan dalamannya. Saya ada idea. Saya perlukan langsir pelangi. Tunggu, ini juga boleh. Sekarang saya akan menghias bilik saya di bawah katil. Untuk memulakan, kita akan pasang langsir supaya ia cantik. Sekarang masa untuk cat dinding. Saya ada idea hebat. Saya sayang awak. Mari potong beberapa bentuk daripada cardboard. Saya akan buat corak bunga di dinding. Adakah anda mahu ini? Dan inilah cat saya. Saya ada putih dan kuning serta berus cat. Bagus. Mari menghias dinding saya. Ia akan jadi sangat cantik. Terima kasih. Baiklah. Hampir siap. Oh, lihat itu. Mari kita lihat apa yang ada di meja malam saya. Wah, saya ada banyak batang ais krim. Satu idea datang kepada saya. Saya boleh membuat rak kayu untuk diri saya. Dan saya akan ada tumbuhan cantik saya di sana. Dan mainan origami saya. Wah, mari lihat apa lagi yang saya ada di sini. Sedikit berbau, tapi boleh juga. Tunggu. Satu idea lagi. Lihat betapa banyaknya stocking saya. Memutarnya bersama. Lihat. Saya ada permaidani sekarang. Baiklah. Ia agak kecil, tetapi ia berfungsi. Tunggu. Saya ada kain meja. Saya akan buat buaian untuk diri sendiri. Ia pasti seronok untuk baring di atasnya. Ikatkan di sini dan mari kita baring. Betapa mudahnya. Britney, hello. Mengerikan. Hello, gadis-gadis. Hello. Kamu sangat cantik. Datanglah melawat saya di bilik baru saya. Adakah itu kamu? Begitu cepat. Wow, tetamu. Masuklah. Selamat datang ke bilik saya yang menakjubkan. Selamat tinggal. Julie, kasih. dia memang tidak dibenarkan di sini. Oh, ya ampun. Oh, kamu sangat hebat. Jom kita lepak sampai pagi. Baiklah, saya tak perlukan perempuan-perempuan ini. Saya akan hiburkan diri sendiri. Saya akan pergi ke... mengambil botol tanda daripada Coca-Cola. Begitu banyak daripadanya. Saya akan ambil semuanya. Gila. Baiklah, mari kita mula mencipta sesuatu yang hebat. Sampah ini membuat meja yang bagus. Biar saya lihat apa yang ada dalam beg gala saya. Oh, teddy bear saya. Dia sudah tua, tapi dia beruang paling comel di dunia. Dan saya ada sedikit gula-gula. Britney tak ada itu. Apa? Dia tak boleh berseronok. Gadis-gadis, mari kita menyanyi. Oh, bisingnya. Kamu bukan satu-satunya yang tinggal di sini. Saya akan panggil keselamatan. Baiklah.
Jiran yang bising. Oh, pengawal. Hello, ini dia. Siapa yang buat bising di sini? Jiran mengadu. Anda tidak boleh berkawan. Gadis-gadis, uruskan mereka. Ayo, Awak kawan. mahu satu? Oh ya. Anda boleh beli penutup telinga. Maaf. Itu tidak adil. Tiada siapa akan menolong saya. Jelas. Satu idea datang kepada saya. Pada majlis saya sendiri, saya akan meniup belon. Jadikan diri saya bola disco. Ia akan sangat cantik. Lihat benda-benda yang berkilauan itu. Bagus. Mari kita tampalkan mereka ke belon saya. Hebatnya. Semuanya bersinar. Terima kasih. Saya? Gadis ini sedang mengadakan pesta. Jom pergi. Oh, perempuan. Hello. Music, music, music. Julie! 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 Oh, itu hanya tikus kecil. Ia comel sekali. Ambil untuk diri saya. Kita akan tinggal bersama. Dia akan jadi haiwan peliharaan saya sekarang. Saya akan panggil awak Mickey. Dan saya akan buatkan kamu rumah kota. Sedia. Sekarang, kita perlu menghias rumah kamu supaya lebih selesa. Tak ada salahnya untuk pasang langsir di tingkap. Sangat cantik. Oh, dia dapat seekor tikus. Saya tiada sesiapa. Saya perlu beli haiwan peliharaan untuk diri sendiri. Saya akan tanya ayah. Oh, kita sampai. Hah? Lihat Hello? anjing kecil ini. Ia untuk saya. Baiklah, baiklah, baiklah. Betapa cantiknya putri ini. Mari sini, sayang. Saya akan tunjukkan rumah baru kamu. Biar saya sikat rambut kamu. Sayang, kamu anjing paling comel di dunia. Kamu pasti perlukan beberapa aksesori. Satu tulang emas. Wow, adakah Mickey tikus telah jatuh cinta dengan seorang putri? Wah, hebatnya. Cintanya berbalas. Hei, apa yang kamu buat? Puteri? Puteri, jangan! Pasangan yang comel. Gadis-gadis, kamu patut berkawan juga. Kak, kami semua adakah? Oh, nampaknya kita telah dikunci. Saya akan pulang. Apa itu? Jangan takut, kamu tidak akan lari dari kami. Mari kita pergi. Bukan semasa shift saya. Kita akan lihat tentang itu. Rabu, Kita ada boleh idea. cuba melarikan diri melalui sistem pengudaraan. Ia adalah pada idea saya. yang buruk. Mari buka kunci. Oh, lihat Winsty. Lihat! Pertama, kuncinya. Makasih. Hello anjing, kami perlukan kunci. Jangan gigit saya. Aduh! Tidak, wow, ya. Tumbuhan Filen. Oh, yang semula kita rancangkan. Jika Hana ada ide, skeleton. Oh, sudah teman. Saya telah meracing film melarikan diri. Kamu perlu mengalih perhatian pengawal dengan segera. Baiklah, baiklah, baiklah. Asia, kawan, boleh tak kongsi penumbuk dengan saya? Saya perlukan beberapa tulang. Hei kawan, kami ada tulang yang lazat untuk kamu. Jangan takut, kami akan layan kamu. Hei, sementara anjing itu tak nampak, kami akan ambil kunci. Selamat tinggal. Bye.
Mari kita lakukan ini. Oh, Tuhan. Oh ya. Berikan saya kunci itu. Itu jauh lebih baik. Tunggu! Mari kita tanggalkan pakaian seragam kita. Saya tak mau kelihatan seperti banduan. Sempurna! Hei, ada apa? Oh, Apa benda ni? Di mana mereka? Amaran, banduan lari. Wah, wah, wah. Semua orang sudah tahu sekarang. Saya keluar. berhenti panik. Datang sini dan tenang. Hello. Hei, lihat! Ini peta. Tidak. Siapa? Tunggu. Tunggu sebentar. Mari kita lihat. Ya, seperti yang saya sangka. Laser di merata tempat. Bagus, Rabu. Kamu tidak bergantung padaku. Baiklah. Saya akan bergerak melalui laser ini dengan cepat. Ya, Lancy, kamu dah sampai? Arki terbaik Patsy Utaber taken too many pintu keluar. Sayang kamu semua. Mari kita pergi makan snack, oke? Oh, Baik. baiklah. Saya suka makan snack. Hacha. Macam mana mereka boleh lepas? Laser itu. Kita perlu... Terima kasih. Kita perlu matikan sistem penggerak. apa? Aku akan tangkap kamu, banduan. Kamu tak boleh lari dariku. Tidak. Saya wafat tahu cuma untuk menjerit. Nampaknya kita tidak tertangkap. Baiklah. Masa untuk makan bubur yang sedap. Langsung saja kau menyelaratan. Saya tidak iri hati dengan Anda. Hah? Nampaknya sudu ini tidak berguna. Terima kasih. Baiklah, lupakan sahaja. Saya tidak mahu awak suka ini. Oren ini sangat kering dan menjijikkan. Saya tidak suka. Terima kasih. Hentikan pengudaraan ini. Ada pisau juga untuk membukanya. Apa pendapat kamu, Wednesday? Bagus, Enid. Oh. Ya. Kenapa gear ka betul? What's so? Keriksa? Mencari cepat dan buruk. Terima kasih. Akan Hosiaka! Mansura, saya beli kabinet ni di sini. Terima kasih. Kau pikir kau boleh lari dari aku? Kau tidak akan berjaya. Aku akan tetap temui kau. Mari kita lihat. Saya insert sekarang. Bubur. Saya belum makan apa-apa sepanjang hari. Ya sudah lama. Tidak boleh dimakan. Baiklah, ini tempatnya di tong sampah. Saya rasa gadis-gadis itu tiada di sini. Saya akan cari di tempat lain. Adakah dia sudah pergi? Rarau, awak kita. Masih untuk bangun di sini. Saya sayang awak. Baiklah, saya terpaksa mengakuinya. Awak memang betul. Masuklah, saya akan ikut. Tidak. Cepat! Ayolah. Nampaknya mereka sudah lama tidak bersihkan di sini. Saya tidak suka sarang labah-labah langsung.
Cepat bergerak. Tetapi saya tidak boleh membukanya. Oh, lihat. Kita kena merangkak. Oh, itu saya. Oh, tidak. Ada labah-labah di sini. Ya ampun. Mari kita pergi. Analiza hanyalah isu laba-laba comel. Saya bersihatnya setiap hari. Apa yang awak buat? Maafkan saya, kawan kecil. Baiklah. Di mana mereka? Cahaya. Latihan ini berguna. Oh, lihat. Kita boleh masuk sini. Oh ya, Tempat ini. Adakah itu tempat rahasia? Kami berada di gym. Lihat foto ini. Lihat Rabu. Dumbbell besar. Saya memang suka bersenam. Apa? Mari kita coba. Terima kasih. Wah! Dan mula. Oh ya, otot saya. Bennett. Saya merasakan terlebih digonti. Kita sebenarnya sedang melarikan diri dari penjara. Kau tidak akan membantu kita dengan cara itu. Kamu memang jenius. Tunggu. Baiklah. Mari. Keluar dari sini. Anda instan. Selamat tinggal. Saya rasa ada tanda. Adakah kamu perlu kencing? Mari kita lari melalui kerusi dulu. Oh, baguslah. Itulah jalan. Itu Teruk. saya akan menyukainya. Terima kasih, Lindsay. Saya hampir termuntah. Dan brus gigi ini boleh berguna untuk kita. Betulkah? Baik. Ia seperti cabaran duel. Hei! Oh! Tunggu! Lihat! Di situ! Dan semua gadis-gadis ini, mereka sangat kecil tetapi memang sangat laju. Foto super saya. Sekarang Anda akan tahu Ya, dengan siapa Anda berdepan. Apa benda ini? Baiklah. Sudah lama sejak Itu saya mengangkat mengagumkan. dumbbell. Ya, sudah tentu. Tunggu sebentar. Di dalamnya. Baiklah, ini cara baru keluar dari penjara. Pengudaraan. Kami sedang dalam perjalanan. Saya Chris. Terima kasih. Saya Chris. Saya Chris. Tolong pergi. Tinggalkan dia. TARDIS. Saya tidak melihat. Apa yang kamu buat? Apa? Kemana kamu pergi? Apa yang awak fikir awak sedanglah? Tolong jangan buat begini kepada saya. Aduh. hello. Tunggu sebentar. Aku akan tangkap kamu semua. Kanan! Mari kita periksa semuanya. Sempurna. Mari sini. Lihat, Rabu. Ada pintu keluar. Buka dengan cepat. Ayo, Rabu. Biar saya pikir. Ya, rancangan yang sempurna. Apa? Tolong. Tunggu. Itu saya. Ya, kenapa kamu tidak mencari kunci? Apa yang awak buat? Ya. Satu saat. Lupa. Hebat. Tidak. Itu tidak betul.
Menarik. Sunting. Lihat pakaian seragam ini. Ada 2 set. Yasuni! Biarkan ia Sempurna. pergi. Sekarang kau adalah Biarkan ia pengawal pergi. penjara ini. Biarkan ia pergi. Kamu pasti tidak akan mengenali kami. Oh tidak, pengawal sedang datang ke sini. Apa? Terima kasih. Mari pergi, kebebasan. Saya bukan bodoh. Buka. Mari kita lakukannya. Hei, kemana mereka pergi lagi? Ini jelas. Mereka jumpa kunci. Saya akan pos. Rabu dan ia percuma. Oh, tidak. Wow, kita berada di atas bumbung. Wah, ya itu menarik. Samseng. Begitu kemas. It's my Aduh.